adalah 12 voltage sebab dia dah bagi Asri perkilangan atau jenis. Hello, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya di One Day Stationery Channel. Okey, untuk kali ni saya akan review produk yang terhangat ataupun hot dekat One Day Stationery lah. Okey, yang ini adalah dua jenis chainsaw yang berlainan brand. Untuk video kali ni saya nak review untuk dia punya kedua-dua spek untuk chainsaw ni. Untuk produk pertama kali ini adalah satu Ogawa chainsaw yang bersaiz 22 inci. Okey, untuk rupa dia adalah macam ni, tapi saya tak pasang lagi untuk dia punya cover dan bar dekat sini. Okey, yang ini dia punya kuasa adalah 45cc dan dia punya kuasa enjin adalah 1.8 kW. Okey, yang ni sesuai kalau korang nak gunakan dekat area-area perumahan ataupun kebun yang kecil. Kalau nak pakai ni jangka masa yang lama, korang jangan ambil yang ini sebab yang ini jenis yang medium duty. Untuk dia punya model adalah Ogawa OG6822W. Okey, so dekat sini kita nak tengok spek untuk dia punya enjin kat sini. Okey, pertama sekali dekat sini ada dia punya handle grip lah. Pemegang dia betul-betul grip, kalau korang nak gunakan memang sangat selesa. Untuk sebelah sini, yang ini adalah dia punya starter. Okey, nak cakap easy starter tak berapa nak easy, tapi boleh lah. Korang jangan tersilap masuk dia punya minyak tuti dengan minyak hitam. Okey, dekat sini korang tengok warning warna kuning macam ni. Yang ini adalah campuran minyak tuti dan petrol. Korang kena letak dekat bahagian belakang. Okey, kalau korang pegang macam ni kan, so ini adalah bahagian belakang korang. Yang ni untuk bahagian depan adalah untuk korang letak minyak hitam kat sini. Gunaan minyak hitam dekat sini adalah untuk melicinkan dia punya rantai. Okey, untuk bahagian belakang kat sini korang boleh tengok yang ini ada satu pemegang juga, adalah untuk dia punya pemicu. Okey, yang ni untuk korang start lah. Yang ni kalau korang nak tarik cok sebelum korang nak guna korang punya chainsaw ni dekat sini. Okey, untuk bahagian atas ni dia dah tulis dekat sini. Okey, dia ada bentuk jam, 10 jam, clean the filter. Okey, dekat dalam ni kalau korang buka kat sini, korang akan nampak satu filter dia. Okey, yang ini adalah filter dia. Korang kena buka filter ni dulu, baru korang boleh buka untuk dia punya plug kat sini. Macam ni penutup dia lah. Kita beralih dekat sebelah sini. Okey, yang ini adalah tempat korang nak pasang dia punya rantai, dia punya bar dengan dia punya cover. Okey, dekat sini dia ada dua nut. Kat sini nut untuk pasang rantai lah, dan rantai tu akan mengelilingi dekat sini. Okey, untuk cara pemasangan dia punya rantai apa semua, kawan saya sebelum ni memang dah tunjukkan dekat dalam video diorang, so korang boleh refer yang tu. So yang ni korang akan dapat beberapa jenis untuk dia punya aksesori. Contohnya korang akan dapat untuk satu botol kocak dia, dan beberapa tools untuk korang nak buka pasang dia punya nut dekat sini. Okey, dia akan bagi dalam satu kotak dia lah. Okey, kotak dia adalah jenis yang macam ni lah. Okey, dia ada tulis model kat sini. Dan yang ni dekat dalam dia ada satu buku cara macam mana korang nak pasang dia punya chainsaw ke, apa-apa barang yang orang tak faham tentang dia punya spek-spek dekat dalam ni, korang boleh refer dekat dia punya manual book. Yang Ogawa ni kita nak tengok berat dia tanpa aksesori semua. Okey, lebih kurang 4.895 kg. Untuk produk yang kedua ni adalah daripada brand STHLL. So yang ini made in China, dan yang ini untuk model dia adalah MS461 22 inci. Untuk dia punya kuasa adalah 58cc. Okey, kita nak tengok dekat dia punya item ni. Okey, so untuk dekat sini adalah dia punya handle. So korang boleh pegang macam ni lah. Dia ada grip juga macam ni untuk tahan tangan korang lah daripada dia licin ke apa ke. Okey, first yang korang akan nampak dekat sini adalah dia punya nama kat sini. Okey, nama ada stiker. Ni adalah dia punya starter. Okey, yang ni macam mana korang nak tahu minyak tu untuk tuti atau untuk petrol? Korang tengok kat sini je. Okey, dekat body ni dia dah ada lukis ataupun ada gambaran kat sini. Yang ini adalah campuran minyak tuti dan minyak petrol. Okey, dekat depan ni adalah untuk dia punya minyak hitam untuk melincirkan dia punya rantai. Okey, bila korang tengok kat belakang ni, bahagian belakang, so yang ini adalah pemicu dekat sini. Okey, yang ini kalau korang penat-penat kan, nak tekan aja, korang actually boleh tekan benda ni. Okey, korang boleh tekan benda ni. Nanti dia akan masuk dalam macam ni. Tapi yang ini kurang disarankan sebab dia agak bahaya sikit lah.
Okey, yang ini adalah switch on and off dia. Yang ini adalah dia punya chock. Dia punya filter dengan plug ada dekat dalam ni. Korang kena pusing sikit. Okey, kotak ni korang kena buka. Okey. So dah buka kotak, korang akan nampak filter dia jenis yang macam ni. Korang buka filter. Yang ini adalah plug dia. Okey, spark plug dia kalau korang nak tukar, korang boleh buka dekat sini lah. So ni untuk dia punya aksesori sama juga seperti Ogawa. Korang akan dapat beberapa tool dia dan dia punya botol untuk korang kocak minyak tuti dengan minyak petrol. Tapi untuk yang jenis macam ni, penggunaan dia adalah bawah setengah jam. Sebab yang ni jenis tak tahan panas walaupun dia punya sisi besar. So korang kena hati-hati sikit kalau pakai yang ni. Punya berat tanpa apa-apa aksesori rantai ke, dia punya cover ke, dia punya bar ke, korang boleh tengok sendiri kat sini. Okey, yang ni lebih kurang untuk dia punya berat adalah 4.42 kg. Untuk penggunaan dua-dua ni lebih kurang sama, walaupun sisi dia besar ataupun berlainan, penggunaan dia sama je. Korang nak potong pokok besar boleh, dekat taman perumahan korang boleh, ataupun dekat kebun-kebun korang nak potong-potong tu boleh, tak ada masalah. Okey, untuk penggunaan yang ini korang boleh guna di bawah 45 minit lah. Dua-dua adalah medium duty. Yang ini je korang kena jaga sikit. Yang sebab yang ni dia manja, walaupun sisi dia besar, dia jenis tak tahan panas. Untuk dia punya berat tadi kita dah timbang, yang ini lebih berat sedikit berbanding yang STHLL yang ni. Untuk penjagaan dia sangat senang, korang kena jaga untuk dia punya minyak tuti saja. Okey, untuk dia punya penjagaan sangat senang, korang kena jaga dia punya minyak tuti je. In case satu hari tu korang dah pakai minyak tuti tu tak habis, korang just buang aja. Untuk next korang nak pakai, korang masukkan minyak tuti baru, tapi korang kena pastikan dia punya tangki ni kosong, tak ada minyak yang lebih-lebih korang dah pakai semalam tu. Untuk jenis penggunaan minyak tuti, korang jangan nampak minyak tuti tu asalkan murah korang main beli je. Okey, minyak tuti ada banyak jenis, ada yang untuk motor, ada yang untuk bot-bot, ada yang untuk mesin-mesin. Kalau untuk jenis macam ni, korang pakai yang mesin-mesin. Okey, korang jangan tiru kawan cakap, oi aku pakai ni boleh, aku pakai tu boleh. Jangan. Kalau korang sayang korang punya mesin, korang pakai je minyak tuti mesin. Korang dah tengok video explanation saya untuk dia punya spek. Okey, so mana satu yang korang cadangkan untuk korang beli sendiri? Korang nak pakai, korang nak ambil cc yang besar tapi kurang masa pemakaian, ataupun korang nak ambil jenis yang ada branded macam ni, Ogawa memang orang sangat-sangat suka. Tapi untuk korang yang under budget, macam budget bawah 400, korang boleh ambil yang MS461. Kalau korang ada budget lebih sikit, korang boleh ambil yang Ogawa macam ni. Okey, jumpa saya di video akan datang. Bye.